Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi mendapat satu berita baik tentang tahap pengurusan operasi yang jauh lebih cermat, berhemah dan cekap yang menyebabkan prestasi dan hasilnya lebih baik bagi anggota polis. Saya sebut perkara ini kerana saya ikuti sejak 90-an semasa saya jadi Menteri Kewangan. Dan di antara anjakan yang saya lakukan dari sudut penyelesaian saham dan keutamaan diberikan, sebelum saya diberikan hanya kepada beberapa tokoh korporat pilihan yang sambil tertera. Saya beralih memberi keutamaan kepada Koperasi Polis, Tabung Haji, LTAT, MARA dan beberapa koperasi di peringkat daerah. Walaupun tidak mudah ke dalam menghadapi sedikit sebanyak tekanan dan permasalahan. Jadi cabaran ketiga itu ialah bagaimana kita nak pastikan dana keuntungan yang mudah bila penyelesaian katalah 10 juta kali 6, 60 juta free shares. Ialah pengurusan yang cekap. Saya tak dapat pertahankan pengurusan ketika itu. Tapi bila lihat prestasi mutakhir pengurusan baru yang mewakili ratusan ribu anggota polis, maka kita lihat bahawa kalau pengurusan itu baik, tata kelola baik, prestasi bagi anggota yang ramai itu akan jauh lebih baik. Sebab itu saya mulakan dengan menyatakan syukur, Alhamdulillah, dan tahniah kepada pengurusan Koperasi Polis. Kalau tidak, mustahil pengumuman Tazir Raza tadi tentang hasilnya, pulangannya, bonusnya, seperti mana yang telah diumumkan, yang meletakkan koperasi ini tingkatnya agak tinggi ketimbang koperasi lain dalam negara kita. Minggu lalu, dalam jalan program seperti ini, saya sempat temu ramah dengan polis yang mengawal. Saya tanya keadaan dan rumah, dan beritanya sangat menyentuh perasaan saya dan menyenangkan. Saya tanya tentang tinggal di mana, bagaimana keadaan rumah polis yang mereka diami, dan jawabnya itu sangat mengembirakan saya. Dia kata, saya dah duduk kerja dalam polis dah 28 tahun. Saya tinggal di kuartus polis 15 tahun. Betul-betul, ya 16-17 tahun. Betul. Inilah kali pertama rumah kami diperbaiki dan menjadi tempat yang sesuai untuk kami duduk. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Saifuddin dan Tazir Raza dan seluruh jentera kerana memberikan cadangan balas kepada saya bila saya putuskan sama dengan Eskom dan kemudahan dan beberapa pusat PGE seperti Singapura Petani dan perumahan polis umumnya. Mereka katakan, apakah mungkin kita percepatkan proses lebih efisien seperti mana kor kejuruteraan di Angkatan Tentera. Saya setuju, maksudnya dia sebut ada agensi yang tertentu, apa nama? ABLT. Kemudian urus dengan cepat, cekap dan menyebabkan hasilnya itu baik. Sebab itu saya katakan kadang-kadang kita memerlukan pandangan ketua usaha, ketua polis negara dan menteri untuk mengemukakan pandangan-pandangan dan tak boleh kita kekal dengan cara dan kaedah yang lama sahaja.
Umpamanya kalau kita lihat rumah polis, rumah tentera, rumah guru, negara catat kejayaan yang membanggakan. Pertumbuhan 5%. Pelaburan semalam saya umumkan masih meningkat. Suku tahun pertama tahun ini dalam keadaan ekonomi dunia terencat. Ya. Tapi pelaburan di Malaysia masih meningkat 3.1%. Tapi ukuran akhirnya itu ialah ukuran keselesaan kepada rakyat. Rumah mereka, hospital, sekolah dan kos sara hidup. Dan ini yang dicuba ditangani oleh kerajaan Madani. Tapi kita juga berdepan dengan suara-suara yang terus kencang, negatif terus. Bahawa seolah-olah kita ini hanya bercuti dan tidak berbuat apa-apa kerja. Dan termasuk polis tidak menjalankan tugas dengan profesional. Kalau ada 1-2 kes daripada ratus ribu, itulah yang dibesarkan seolah-olah gagal semuanya. Ini penyakit kelompok bebal ni. Ya. Saya dengan polis lawan. Tetapi termasuk Saifuddin. Tak. Tetapi sudah, kita harus lihat objektif. Cara objektif. Kecekapan mereka. Lihat umpamanya ASEAN, GCC, China. Ya. Sebab itu dalam ucapan penghargaan saya, pertama saya sebut terima kasih penghargaan kecekapan kerja. Penat lelah pagi, petang, malam ikut shift. 2-3 pagi penuh jaga. Latihan, pengawalan, keselamatan, imej negara, kecekapan. Saya salute polis di Raja Malaysia. Kadang-kadang rakyat termasuk golongan yang bebal ni, dia tak peduli. Dia anggap ini biasa itu kerja polis. Tak betul. Habis taklimat satu malam tu 12 malam balik, saya terlihat polis penuh di situ. Ya. Mengapa mereka bersedia sepanjang jalan, hampir semua hotel di mana ada tokoh-tokoh kenamaan. Kerana kita kena jaga imej negara kita, keselamatannya, kecekapannya. Negara China masa Xi Jinping datang, kemudian Li Qiang, itu tanyalah pasukan keselamatan negara China. Dia anggap ini di antara persiapan dan kecekapan polis yang exceptional, baik dan sikaplah. Tentunya yang lain ya, Kementerian Luar, Niti, Kementerian Kewangan, JPM, protokol semua betul dia benarnya. Tetapi Tuanku Sultan Brunei sebut pada saya, 10 tahun dia hadir dalam sidang ASEAN saja. Tak bukan lagi ASEAN, GCC dengan Raja Arab, dengan China. Dia kata ini di antara pengurusan kecekapan termasuk keselamatan yang terbaik yang dilihat di ASEAN. Saya bukan seorang menteri yang hanya puji, saya tegur. Tadi Razak tahu, dia ketua-ketua polis bila jumpa saya tahu. Saya kadang-kadang dengar saya. Tetapi jangan hanya negatif. Bila orang kerja, orang khidmat, orang berat pengorbanan dan tak tahu mana ketika, mana waktu, siang, malam, hujan, ribut ada di sana. Bagilah penghargaan dan nyatakanlah bahawa ini yang benar. Dan rakyat harus tahu apa yang benar dalam negara kita ini. Termasuk tahap profesionalisme polis di Raja Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih. Dah puji-puji dah apa yang dapat. Aduh. Pergi mana-mana semalam di Melaka. Program TPM Datuk Seri Zahid. Tibet negara. Nak kena tambah lagi pendudukan. Pasal Tibet sekarang satu kejayaan dulu. Mengapa Tibet penting? Kerana pelaburan masuk. Dan kita dah front end. AI, data centers, digital. Dan tak boleh lagi tahap
technician seperti lama, jurutera seperti lama. Mesti upskilling, reskill. Jadi, di antaranya ialah TVET. Nah, kejuruteraan, jurutera saja tak cukup. Walaupun kita masih perlu. Dan 3 tahun lalu TVET orang tak mahu. Susah. Yang gagal dia masuk. Sekarang, asalkan kita dalam 2-3 tahun ini, yang di institusi TVET kita sudah mencecah hampir 1,5 juta anak-anak kita. Ya. Dan tahun ini yang masuk baru, termasuk yang pelajar-pelajar cemerlang, itu mencecah 140,000 daftar baru untuk TVET di negara kita. Ya. Ini untuk mengisi keperluan kita. Infineon, 26 bilion ringgit. Investment, pelaburan. Nvidia, 2 minggu lalu AMD, syarikat gergasi, chips dan semiconductor Amerika Syarikat. Saya dengan Tuan Zafrul bila berunding dengan dia, saya katakan, okey, kita setuju pada dasarnya, tapi kita tunggu kerana ini tarif Trump yang akan berakhir 7 atau 9 Julai. Jadi kita tunggu dia buat keputusan. Tahu apa dia pengurusan ini sebut? Dia kata, Prime Minister, may I share with you this information? As far as we are concerned, it is on. Notwithstanding the tariffs, we want to invest in Malaysia now. Dalam hal itu, kita yang berhati-hati. Tetapi mereka yakin sebab sistem politik yang stabil. Sebab dasar negara yang jelas. Sebab juga tata kelola termasuk soal keselamatan negara. Ya. Pengurusan. Sebab itu saya tahu sebahagian orang sebelah sana tak senang bila saya sebut tata kelola. Tapi governance itu penting. Ada kelemahan-kelemahan tentunya. Kita cuba perbaiki. Tetapi prinsip dasar urusan tender. Itu dengan tender sahaja kita menyelamatkan berbilion ringgit. Saudara-saudara. Jangan pandang berbilion itu boleh pulang kepada sekolah. Sekolah daif. Latihan anak-anak kita. Perubatan untuk ibu bapa kita. Ya, inilah kita lakukan. Ya. Jadi sebab itu bila dicadangkan tentang syarikat koperasi polis, pada dasarnya saya boleh pertimbangkan. Tapi saya beritahu ya, dan menteri baik, okey. Untuk beberapa FPD percubaan kita boleh lihat, serah kepada KDN, kemudian biar ada skop kerja dan pastikan harga itu yang munasabah. Dan kerana ini bukan syarikat swasta, kita boleh beri keutamaan. Dan insya-Allah untuk tahun ini saya luluskan untuk 2 atau 3 projek untuk dijalankan oleh koperasi. Saya ni memang nampak garang tapi hati ni senang. Kalau orang kerja kuat, disiplin ada, prestasi baik, dan cakap mengundi dengan baik, mudah. Kalau kerja tak buat, hasut dan maki orang saja, lantak kamu lah, aku tak peduli. Jadi saya pilih untuk menyokong koperasi. Dan dengan gesaan dan pesanan supaya pengurusan itu mesti top class. Ya, kita berapa banyak syarikat dan koperasi yang melingkup. Berapa banyak agensi kerajaan yang terpaksa ditampung terus-menerus. Berapa syarikat-syarikat besar dia kemudian kerana salah pengurusan. Orang ingat dia lupa. Dia bila dah angkat itu, dia lupa. Belanja seolah-olah dia harta bapa mak dia. Kasar bunyi. Betul. Dan kemudian fikir yang pertama, fikir allowance dia, kepentingan dia. Jadi sampai bila nak fikir yang di bawah? Sebab tu orientasi kita, bila kita sebut amanah, semua orang cakap soal amanah.
amanah. Semua kata pertanggungjawaban. Semua kata mesti mula. Tapi dia mesti mula ibda binafsika. Mesti mula daripada diri kita. Pertanggungjawaban itu semua kita hafal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua boleh jawab. Saya masih ingat dulu masa saya jadi chairman World Accountability pusat di London. Dia saya bagi syarahan, saya kata dalam dunia Islam, saya daripada kecil belajar accountability itu menjadi satu paksi kepercayaan kita. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca kullukum ra'i. Jadi masa itu Mary Robinson saya ingat, seorang tokoh wanita terkenal United Nations dan dunia, pernah jadi Presiden Ireland. Dia tanya saya kata, what you see from the Prophet about accountability? Dia kata saya kata ya. Jadi minta saya explain, saya terangkan. Kamu semua bertanggungjawab. Akan dipersoalkan. Dan akhirnya bertanggungjawab kepada Allah SWT. Jadi ini bukan soal mainan, ini bukan soal politik. Bukan soal pilihan raya, bukan soal naik pangkat. Tapi soal pertanggungjawaban akhirnya kepada Allah SWT. Jadi dia tanya saya, sebab dia tengok ini hadis, the tradition of the Prophet. Tapi dia tengok dengan negara Islam, jauh ni beda ni. Jadi di antara kenyataan dan dasar dan pelaksanaan, ini seperti mana yang dalam puisi T.S. Eliot. Between, ya, di antara kenyataan, reality dia, dengan idealisme ya, lies the shadow. Sebab itu, seperti kata juga pujangga W.S. Rendra, perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Dan percayalah, saudara yang jadi pegawai polis, terutama yang senior, dan saya dengan pengalaman saya, pelaksanaan kata-kata itu ujian yang paling besar. Maknanya, langkah-langkah kita ambil itu tidak semudah yang kita harapkan. Tapi sekurang-kurangnya kita cuba bertahap perbaiki. Dan saya tentunya dalam Kerajaan Madani ini harapan kita tentang internal security, disiplin, pengawalan jenayah, berbagai bidang tugas tentulah kita serah kepada PDRM. Sebab itu saya selalu memanfaatkan kesempatan berbincang dengan PDRM ini untuk mengajak mereka bekerja sebagai satu pasukan. Tidak ada Perdana Menteri yang akan berjaya. Tidak akan menteri yang berjaya kalau tidak dapat dirangkul kekuatan perkhidmatan awam, pasukan keselamatan, sektor swasta dan rakyat seluruhnya. Dan inilah tugas kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, dan dengan tunggak PDRM ini kita dapat bawa perubahan. Dalam mesyuarat agung ini tentunya ahli-ahli mahu menginginkan suatu yang hal selain daripada kontrak yang lebih cukup. Satu kontrak ini kecil. Kalau kata kita 3 tahun ni, boleh. Dan saya akan lihat prestasi akhir tahun. Kalau baik untuk projek KDN, terutama polis, kita tambah tahun depan. Tapi dia hutang so kita lupus Saya rasa hutang bayar. Baik, kita boleh runding tengok begini ya. Saya ada tadi pagi dia dah hantar message. Dia tak boleh lagi ada polis ni. ADC saya polis, pegawai klinik kanan polis pun ada. Jadi cepat-cepat. Paling efisien surat dan report daripada polis lah. Jadi saya dah baca tadi. Saya lihat begini nanti. Saya tidak fikir wajar kita lupus semua. Tapi saya fikir berdasarkan prestasi polis dan pengurusan yang baik sekarang,
kita akan berikan potongan yang muhasabah. Tapi lebih penting daripada itu, saya akan pastikan ya, koperasi berikan laporannya kepada UDN dan juga kepada saya, dan saya akan perhatikan bagaimana kita boleh kerja dengan Kementerian Kewangan. Saya akan bagi arahan kepada MK2 dan juga kepada KSP mencari apa jalan lain yang boleh kita berikan untuk memastikan keuntungan yang diperoleh oleh koperasi polis itu akan diberi manfaat kerana ramai sangat yang menjadi anggota. Jadi kalau satu projek kita beri, itu faedahnya kepada 100,000 lebih kan, ahli. Jadi insya-Allah itu saya bagi jaminan koperasi ada pertemuan dengan mereka dan memperinci semua hal-hal yang boleh dibantu untuk meringankan mungkin beban dari segi pengurusan atau hutang-hutang lama yang lapuk yang saya ikuti sangat baik daripada dulu. Itu yang kadang-kadang saya rasa bimbang. Tetapi melihat prestasi kemudian saya yakin bahawa ini akan menjadi, kalau boleh baik dan prestasinya, dia jadi contoh yang baik, koperasi yang baik kerana anggotanya ramai. Satu projek yang diberikan, diluluskan oleh kerajaan, oleh Kementerian Kewangan, katalah untuk projek itu manfaatnya kepada 100,000 orang. Munasabah lah. Daripada kita beri sekarang disuntikkan dana direct financial grant, lebih baik bagi projek. Dia kerja dengan baik, kos yang munasabah dan cepat, siap, efisien. Jadi yang lain-lain itu kita bincang kemudian. Jangan minta banyak saya. Itulah saya tak datang rasanya koperasi polis ini penting sangat. Datang saya dah tahu dah mesti dia minta apa-apa lagi. Dan lepas ni semua jemaat diceras kemudian pergi sekolah yang terbakar itu pun kena peruntukkan tambahan lagi. Besok ke Lumut, Perak. Besok itu lusa. Besok hari belia mesti peruntukan tambahan. Kemudian hari wartawan peruntukan pertambahan. Jadi itu jadi orang kadang orang jemput saya kata bagus lah. PM ni orang semua panggil. Tapi kadang-kadang saya fikir dia panggil aku ni pasal dia suka ke aku ke dia minta peruntukan aku. Tapi saya ni optimis dan realistik. Saya ingat kedua-duanya lah kan. Suka dan juga minta peruntukan sikit persalahan. Yes, walian ni saya bicara dengan agak lebih santai kerana saya senang ya. Alhamdulillah. Dan bila kejayaan yang saya sebut tadi ASEAN, GCC, China itu memang betul. Ramai datang dipuji saya lah, PM. Tapi saya pun tahu ya, kalau tidak kerana Menteri Dalam Negerinya, Ketua Polis Negaranya, polis anuh begitu, dan seluruh jentera ribu tetap ini. Mula-mula saya begitu, rasa nak kena pergi makan ada orang yang tunjuk terima kasih. Berapa orang boleh? 6,000. Allah. Yang lain semua 2,000 sibuk yang tak jadi lah. Ya, juga. Niat saya tidak macam tu. Saya kata, dia orang ni tu, cara mana nak tunjuk saya punya penghargaan tu. Tapi tak apalah, yang lain kita umum masa belanjawan negara nanti insyaAllah. Jadi sekali lagi, terima kasih. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad kali ke-90 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.